Kalau setiap bulan gaji habis baru rasa nak simpan, sampai bila-bila pun takkan mula buat simpanan. Nasihat yang saya selalu dengar, simpan dulu baru belanja. Jangan belanja dulu baru fikir nak simpan. Nampak kecil kan? Tapi inilah beza orang yang ada buat simpanan dengan orang yang tak ada buat simpanan. Setiap kita ni sama je pada permulaan, buat benda yang sama. Bayar bil, belanja makan ataupun shopping untuk reward diri dulu. Tapi perasan tak, setiap hujung bulan simpanan kita tak ada ataupun kosong. Tapi bila mana kita ubah cara kita urus kewangan, asingkan siap-siap 200 ataupun hingga 300 ringgit, ataupun boleh saja terus convert kepada satu krek emas setiap bulan, semuanya akan berubah. Walaupun perbelanjaan tetap ada, tapi setiap kita ni akan pastikan menyimpan dengan selamat. Ajaibnya bila kita pandai urus gaji dengan betul, setiap kita ni akan pastikan buat simpanan dulu untuk simpanan masa depan. Dan dengan kita buat simpanan dalam bentuk emas ni lah, simpanan kita tak mudah bocor. Simpanan kita makin lama makin bertambah tanpa kita sedar, dan nilainya makin lama makin meningkat. Tumpuan, jangan tunggu waktu yang sesuai untuk kita mula buat simpanan dalam bentuk emas, tapi kita kena mula dulu buat simpanan dalam bentuk emas ni ikut bajet kita sendiri. Cuba dulu setiap kali dapat gaji, alihkan kepada satu krek emas setiap bulan. Paling minimum pun boleh konsisten buat simpanan emas ni ikut bajet kita sendiri, ataupun serendah RM100 yang pertama. Nak saya bantu cara mudah untuk kita semua mula buat simpanan dalam bentuk emas? Boleh klik saja link di bio saya untuk saya bantu. So, 21, cek komen, jangan lupa follow.